Kalau korang ni baru nak belajar memanah tapi tak tahu kat mana nak rujuk untuk mula, jangan risau guys. Korang boleh follow Abang Arkos dan save video ni dulu. Tapi sebelum tu, Abang Arkos nak cerita dengan korang betapa bestnya menggunakan bow cobra ni. Let's go. Guna bow cobra ni serious best guys, sebab bow cobra ni ada feature-features yang memang sangat-sangat membantu korang. First kali korang tengok dia punya material ni diperbuat daripada composite polymer. Jadi composite polymer ni dia waterproof lah. Bila waterproof ni tak ada hal lah, kalau masuk air pun tak ada masalah. So korang tengok dia ada bahagian arrow shaft tu, memudahkan korang untuk letak arrow. Lepas tu kalau arrow ni bergoyang ke kiri ke kanan, tak ada masalah guys. Korang jangan panik, arrow tak mudah untuk jatuh. Setiap pembelian Cobra korang akan dapat finger guard ni lah. Yang ini akan bantu korang tak melecet jari bila korang praktis memanah korang. Nak main berjam-jam pun tak ada masalah. Jari tak mudah sakit, tak mudah melecet. Lepas tu yang paling shock ni guys, sebab Cobra yang kita ada untuk dewasa hanya 35 pound, dan 35 pound ni guys, korang jangan risau. Senang untuk tarik, mudah untuk tarik, dia lembut je korang tarik. Sebab design bow Cobra ni dalam bentuk traditional recurve dan panjangnya 60 inci. Jadi korang boleh tengok sendiri, Abang Arkos bila tarik je, lembut je. Tapi dia pergi macam 35 pound. Tarikan macam bawah 30 pound, tapi pergi macam 35 pound. Tarikan dia pun boleh buat panjang. Ni Abang Arkos tarik sepanjang 33 inci. Sampai jatuh Abang Arkos punya target. Bow Cobra ni ada dua je pilihan, ada yang 35 pound dengan 18 pound. Kalau untuk dewasa, lelaki dan wanita, korang boleh dapatkan 35 pound. Tapi kalau nak gunakan untuk seisi keluarga, tak kira muda, tak kira tua, dapatkan 18 pound. Okey?